apabila seseorang itu mencari akan aib seseorang, tuan-tuan, murka Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa kepada dia. Hidup kita ni tuan-tuan, Allah jaga daripada aib-aib, Allah jaga daripada fitnah-fitnah. Kita ni ada kelemahan tak tuan-tuan? Banyak kelemahan. Orang pandang kita elok tak? Pandang elok je tuan-tuan. Sangkaan baik orang kepada kita merupakan satu doa. Walaupun kita tak baik mana, tapi orang menyangka kita baik, orang menyangka kita elok, orang mendoakan sesuatu yang baik kepada kita, dia merupakan doa dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kadang-kadang ada orang tak suka tuan-tuan, cari salah, maka dikorek. Akan jumpalah tuan-tuan, manusianya bukan sempurna. Kalau ada aib berlaku kepada kawan kita, tuan-tuan, cepat-cepat kita beristighfar dan kita bersangka baik. InsyaAllah ada satu hikmah yang besar. Kalau dia lakukan kesalahan tersebut, Allah nak meninggikan kedudukannya, dan moga Allah melindungi kami daripada melakukan maksiat tersebut.